Dekat tangan aku ni ada satu perfume bernama Karoma. Okay, jadi sekarang aku nak buka perfume ni. Kita tengok dalam dia. Selain tu kan, perfume ni adalah parti tumbuhan semula jadi. Aroma dia ni adalah aroma asli yang diekstrak daripada bahan botanik asli. Untuk reka bentuk pula, bentuk dia hexagon premium. Bagi aku dia padat, stabil dan elegan lah. Untuk senang letak dekat atas dashboard tu. So dia taklah bergerak kan. Jadi jangan buang masa, mari kita buka tengok. Kita kena buka ni dulu. Wah, tekstur dia lembut lah. Tekstur tu lembut lah dalam dia. Bau dia sangat lembut. Bagi aku dia mesra keluarga lah. Pilihan yang lebih selamat untuk macam ada bayi, wanita hamil ataupun pengguna yang sensitif dengan hidung dia. Jadi apa lagi? Mari kita tutup. Dan ni benda ni dia akan, bau dia akan keluar perlahan-perlahan daripada sini. Okey, dah siap aku buka. Mari kita letak dekat kereta. So aku dah siap pun letak dekat kereta aku. So bagi aku perfume ni sangat sesuai lah untuk semua jenis kereta. Ia direka untuk pemandu yang harian sebab bau dia tak terlalu keras dan sangat lembut. Bagi aku selesa lah kalau duduk dalam aircon.